perkara-perkara yang saya perlu lakukan untuk menahan lapar di bulan Ramadan. Cara nak suruh tahan lapar, tak mau bagi lapar. Tak mau bagi lapar, tidak perlu berpuasa. Tak puasa, tak lapar. Tapi kalau kita puasa, mesti rasalah lapar. Rasa lapar itulah yang Allah nak. Faham? Kalau kita puasa tak lapar-lapar, rugilah kita. Tujuan disuruh puasa supaya rasa lapar. Sebab kalau tidak rasa lapar, kita akan rasa kenyang sepanjang tahun. Maka bila sepanjang tahun rasa kenyang, tidak ingat orang susah. Orang yang susah di luar daripada negara kita, mereka tak makan bukan kerana wajib puasa. Mereka tak makan kerana miskin. Kita tak makan bukan kerana miskin, tapi kerana Allah suruh puasa. Jadi bila kita dah rasa puasa, kita rasa lapar. Sekurang-kurangnya kita dapat rasa bagaimana orang yang susah lapar setiap hari. Kita lapar sekejap, mereka lapar setahun. Terima kasih.